sanggup korbankan 30% sale disebabkan kita nak jaga kualiti. Nampak macam ya je kan. Mana ada orang nak korbankan sale kan. Tapi sebenarnya itulah berlaku apabila mula-mulanya kita buat style, kita appear kan ke dapur kita ni, kita persembahkan depan orang ramai. Jadi bila orang nak beli akor kan, dia nampak dapur kita, tengok depan-depan mata dia macam mana proses dia buat. Oh, mestilah dia rasa teruja kan. Memang banyak presentation, penjualan dia memang itulah metod yang mula-mulanya. Tetapi lain pula yang terjadi. Apabila angin kuat, dia akan menjejaskan suhu dapur dan akhirnya menjejaskan kualiti akor. Kalau hujan, lebih pula terjejas. Lepas tu pembakaran di tepi jalan menyebabkan makanan sedikit tidak selamat, berpotensi untuk menjadi tidak selamat. Jadi kita pindah dapur kita di seberang jalan. Kita ada sewa satu bahagian dapur yang bertutup. Tetapi itulah dia, kualiti kita alhamdulillah sangat cantik. Cumanya tidak lagi ada presentation, persembahan masak depan orang ramai. Yang asap-asap, yang bau-bau tu dah tak ada dah. Jadi kita hilang anggaran dia 30% daripada jualan disebabkan itu. Tapi keselamatan makanan, kualiti kita tak boleh kompromi. Jadi inilah cerita dia. Kita sanggup hilang sales sedikit, tapi kita puas hati bab kualiti dengan keselamatan jaminan makanan tu. InsyaAllah Akor Pahoa Bangi, boleh search je ataupun boleh WhatsApp kami, nombor di hujung video. Gaduh gabung